Okey, seko geng. Aku ada Sagai FLX dia baru tukar timing bag. Baru sangat tukar timing bag. Tengok nampak IC tu. Nampak tak IC ni? Bocor Bocor. IC bocor. Sebab tu lah aku pesan pakai barang original. Kena tukar timing bag original. Jangan pakai lokal. Kalau pakai lokal 2 kali kerja, 2 kali upah. Ni duit belaka bos. Ni tengok Aduh, tengok. Lejut habis lah. Bearing ni baru timing bag ni. Baru sangat timing bag ni. Luak sikit tapi jadi gini. 2 kali upah, 2 kali kerja. Sebab tu model Proton ni kena pakai original. Tak boleh pakai hot lokal. Kira-kira dia lagi orang duduk komen aku lagi. Tu paling ori dah. Allah bengan aku. Tu paling original pula lagi aku kena. Aduh, bukannya tak boleh pakai barang lokal. Atas barang. Kalau nak pakai original belaka, rebah tuang. Memang rebah tuang kata. Boleh je kalau nak pakai barang lain, tapi tengok atas tepat lah. Tengok atas tepat macam baik ke, nak pakai biasa ikut. Lagipun timing bag original, kalau siap pasang pun dok mahal mana. Kalau aku kabur harga rasa aku jadi penuh harga pula lagi. Benda ni atas komen belaka kena tengok kok. Atas komen dia punya costing dia macam mana, budak pekerja dia, sewa kedai lagi. Jadi kita doain nak tahu pasal harga tapi kalau harga aku insya-Allah boleh dengar InsyaAllah boleh dengar. Nampak